Hai rakan-rakan, kepada rakannya berbangsa India, selamat Deepawali atau Diwali. Okay, so lama tak jumpa. Hari ini saya nak berkongsi sikit pengalaman saya. Bukan nak berkongsi pengalaman lah, tapi nak berkongsi sikit lah. Setakat hari ini, rasa saya memiliki kereta saya ni yang dah dekat 7 tahun lah. So kereta saya ni sekarang dah 60,000 km mileage, 62 lah. Dan itulah, untuk saya keadaan kereta ni masih elok. Tengok, dengar? Tak dengar bunyi kuat sangat. So saya baru hantar servis. Nanti saya akan kongsi sikit pengalaman servis saya. So kali ni saya dah tak hantar ke Mazda Glen Marie Service Center sebab ada sebab-sebab tertentu, nanti saya kongsi. Okay? Tapi itulah keadaan kereta saya. Masa yang saya masih hadapi untuk kereta ni sebenarnya tertinggal 2 saja. Nombor 1 adalah reverse sensor. Kadang-kala lah, mungkin sebulan sekali dia jadi gila sikit. Bila saya masuk reverse, dia tanpa ada sebalan halangan dekat belakang, dia tiip macam tu. Tapi bila saya masuk neutral, masuk balik reverse, dia okey. So saya rasa mungkin sensor tu ada sikit masalah. Ada sikit masalah, tapi dia bukan masalah besar. Okey. Dan juga kamera, reverse kamera tu hilang. Mungkin setahun sekali 2 saja. Kan, bila I reset dia okey. Atau kadang-kadang info sistem dia macam gantung, macam hang. You reset okey. Dan sebelum saya hantar servis, kereta saya rasa macam kurang berdaya. Macam FC dia tinggi tau. Itu yang buatkan saya kena pergi servis lah. Okay. So kali ni saya tak hantar kereta saya servis dekat Mazda Glen Marie. Mengapa? Sebab memang leceh pergi Mazda Service Center. Dia bukan maksud tak baik tau, tapi memang leceh. Nombor 1, masa nak booking untuk servis tu kena tunggu panjang. Untuk Glen Marie lah, untuk servis center lain saya tak tahu. Panjang, kadang-kadang kena book sebulan atau lebih. Dan kalau ada komplain, ada spare part nak tukar, ada parts yang nak tukar, barang gantiannya, spare part lah yang nak tukar tu, kena macam booking, kena tempah. Dan benda tu kadang-kadang kena tunggu 2-3 hari ke, atau seminggu 2 ke. Okay. Dan bukan setakat tu, kadang-kala servis tu kena tinggalkan kereta 1 malam. So itu yang saya tak suka sangat. Sorry ya, Mazda Glen Marie, ini yang sesuatu yang kamu kena improve lah. Saya memang rasa tak puas hati kena tinggalkan kereta 1 malam. Okay, saya bukan banyak kereta dekat rumah. Okay, saya satu kereta dengan bini saya, Elmira saja. Okay, so kali ni saya servis dekat luar, dekat satu bengkel yang dekat rumah saya. Walaupun mahal, tapi saya memang percaya bengkel tu lah. Saya suruh dia tukar minyak pelincir, minyak automatic transmission, brake fluid dengan coolant, dan suruh dia check brake lah. So akhirnya apa yang dia tukar? Minyak pelincir fully synthetic. Dekat Mazda kalau tak silap pakai semi. So kali ni dia tukar fully synthetic. Automatic transmission kalau tak silap dia pakai Celtex yang grade tinggi. Dia tak tukar brake fluid sebab dia cakap masih bersih. Nampak bersih, tak payah. Kualiti dia masih cantik. Dan coolant tu dia cakap okey saja, jangan tukar dulu. Okay, so dia tak tukar semua ni. Semasa dia buat pemeriksaan, dia terjumpa fan belt. Fan belt tu dia dah retak sikit. Ada kesan retak lah, dia tunjuk saya ada kesan retak. So saya tukar benda tu. Dekat 200 lebih lah. Dekat 300 lah. Juga semasa dia periksa brake saya, sebab saya dah tahu periksa dekat belakang tu memang dah haus. So dia juga jumpa benda yang sama, dah haus gila, dekat 20% macam tu. Saya tak nak ambil risiko, saya suruh dia tukar. Dekat kos 500, dekat dengan 400 lebih.
dekat-dekat 500 untuk sepasang. Untuk saya okey lah, tak mahal sangat kan. Brake kereta sebesar ni okey. So itu saja yang saya tukar kali ni. So selepas saya tukar, memang saya rasa terutama sekali fully synthetic dengan tukar minyak pelinci untuk automatic transmission. Automatic transmission saya rasa macam lancar, tak ada masalah, tak ada macam sangkut-sangkut. Sebab banyak saya dengar selepas tukar automatic transmission, dia sangkut-sangkut lah. Dia tukar minyak saja tapi dia tak tukar filter dekat dalam. Dia ada satu filter dekat dalam. Saya sarankan jangan tukar filter tu, tukar minyak saja. Sikit-sikit filter tu mungkin tukar selepas 100,000 ke atau macam mana lah. Okay, kereta lebih berdaya. FC saya belum tahu lagi, tapi setakat ini lancar saja. Rasa best. Macam ada sikit macam rasa saya baru dapat kereta ni ya. Dia punya power, pick up cantik. Dan juga saya ada komplain aircon berbunyi. Masa saya on aircon, walaupun dengan speed yang satu tu, kadang-kadang dia ada bunyi geseran, blower, peniup bunyi geseran. So saya pernah suruh Mazda periksa, Mazda tak jumpa apa-apa. So dia biarkan saja. Okay, dia cakap kalau nak tukar blower. Tukar blower yang berharga 300 lebih, saya pernah kongsi dalam video sebelum ni ya. Tapi bengkel ni cakap dia akan periksa mungkin dia punya motor punya brush rosak sebab ada karbon. Biasalah motor-motor yang ada brush tu, bila dia ada karbon mungkin dia berbunyi sikit. Atau memang aircon kotor, kena servis. So selepas dia periksa, memang aircon kotor gila. Dia tunjuk saya penapis tu, hitam gila. Saya pun tak tahu mengapa hitam gila. Macam Mazda dulu dia tube saja, dia tak tukar filter tu. Tak apa, bukan salah dia orang. Tapi memang blower tu gila kotor. Dia pakai angin kuat, dia tiup sampai semua blower tu bersih. Dengar tak? Tak ada. Seminggu lebih saya pakai, tak ada bunyi langsung. So itu yang saya kadang-kadang saya kecewa sikit dengan Mazda Glamary. Ada benda yang dia orang tak jumpa lah. Tak tahu sama ada kemampuan dia atau memang selepas warranty dia kurang layan sikit. So saya masih cadangkan kalau selepas warranty nak servis biasa-biasa, buat dekat luar saja. Kecuali benda yang kena berkaitan dengan elektronik, saya rasa lebih baik masih cari Mazda lah. Okay, Mazda Service Center. So itu saja rakan-rakan. Kereta Mazda CX-5 yang saya miliki 7 tahun ni masih elok, masih best nak pakai sebab dia baru 67,000 km mah. Tapi hari tu saya jumpa ini off. Yang kamera tu off, dia automatic off selepas sebelum ini. So hari tu ada sebuah Mazda CX-5 2.5 yang tengah servis. Saya tanya bengkel tu, ni kereta ni mileage berapa? Dia cakap dah dekat 500,000 km. Dia tukar transmission oil setiap 20 sampai 30,000. Tukar saja. So far setakat ni transmission cantik, fully synthetic, minyak cantik. Dia tukar suspension mungkin sekali dua saja. Masa tu I tengok dia tengah tukar suspension lah. Dan juga brake. Dia tunjuk saya brake, tak payah tukar brake disc pun, dia tukar brake pad saja. I tengok brake pad, brake disc dia masih cantik. So kereta ni memang tahan lasak tau rakan. So kepada mereka yang memiliki kereta ni dah bertahun-tahun, simpan saja, pakai sampai dia tak boleh pakai lah. Tak payah nak pergi nak tukar kereta EV semua tu sebab tak berbaloi lah. Kereta ni memang tahan lasak, memang best lagi untuk nak kita pakai. Okay, itu saja yang saya nak berkongsi dengan rakan-rakan hari ni. Bye.